air sabun dan berwarna merah. Pilih warna awak mengumpulkan. Sudah, terima kasih. Sekarang kita buatkan juga. Bersedia ya? Baik. Wah, lihat! Gunung berapi sudah meletus. Kawan-kawan tahu kaitan eksperimen gunung berapi ini dengan sifat kimia asid dan organik? Oh, saya tahu. Juga bersifat asid kerana mengandungi asid asetik dan mempunyai rasa masam. Manakala soda bikarbonat bersifat alkali kerana boleh menyudrakan asid. Apabila asid dan alkali bercampur, berakhirlah balas kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida, air dan nukleus asetat. Jadi, gas karbon dioksida itulah yang menghasilkan kuih seperti lava gunung berapi. Oh, begitu. Saya semakin faham kehadiran balas asid dan alkali sekarang. Kawan-kawan tahu, di dalam amal kita gunakan kertas limas merah dan biru untuk menguji bahan asid dan alkali. Alkali menukarkan kertas limas merah kepada biru. Bahan asid menukarkan kertas limas biru kepada merah. Manakala bahan neutral tidak menukarkan warna sama ada kertas limas merah ataupun biru. Oh, Aisyah, kamu tahu tak? Asid dan alkali ini ada di dalam lagu. Oh, ya ke? Kalau macam tu, jom kita nyanyi. Jom! Asid rasa masam, alkali rasa pahit. Yang terguna sama dirasa dengan lidah. Boleh guna limas uji sifat bahan. Masuk bahan asid, biru tukar merah. Bahan alkali pula, merah tukar biru. Kalau bahan neutral, warna tak berubah. Sekarang, inovasi pertama, keasidan tanah. Aisyah, kamu tahu tak? Petani mencipta inovasi menguji keasidan tanah menggunakan extrak bubis ungu dan bunga tenang. Ya, Lily, kita perlu uji tanah sebelum menanam supaya kita tahu tanaman apa yang sesuai ditanam di tanah tersebut. Kalau macam tu, jom kita uji keasidan tanah. Jom! Kita perlukan 3 bika tanah, air, ekstrak bunga tenang dan kubis ungu. Mula-mula, ambil sedikit sampel tanah. Dan campurkan dengan air. Untuk menghasilkan larutan tanah, jadikan 2 bekas. Setiap bika kita akan letakkan 50 ml. Sekarang kita gunakan ekstrak kubis ungu dan bunga telang sebagai penutup semula jadi.
kemerahan. Kawan-kawan, cuba lihat petunjuk ini. Nampaknya tanah ini sedikit bersifat alkali. Jadi, tanaman yang sesuai ditanam pada tanah yang bersifat alkali ialah kubis, badam, brokoli, asparagus dan sanderia. Oh, patutlah sesetengah pokok tak pokok elok kalau tanah sesuai. Sains memang bagi kita membuat usaha yang lebih tepat. Ya, ini akan mengelakkan pembasiran, menambah hasil tanaman, jualan dan pendapatan. Ini selaras dengan SDG rendah, iaitu menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peluang pekerjaan yang produktif. Kita merawat tanah supaya tanaman hidup sihat dan subur. Jadi, hasil tanaman akan meningkat. Betul tu. Sekarang, inovasi kedua, pewarna makanan. Mari beli ID tos dan donat warna-warni. Semua warna ini kami gunakan pewarna semula jadi. Kami gunakan ekstrak bunga telang dan pandan sebagai pewarna semula jadi dalam ID tos dan donat ini. Donat ini hanyalah RM10, manakala ID tos RM4. Mari. Untuk ID tos kami gunakan ekstrak bunga telang. Bunga telang diredam di dalam air panas untuk menghasilkan warna biru semula jadi yang sangat cantik. ID tos ini nampak segar dan unik. Ada irisan lemon lagi. Apabila dicampurkan dengan lemon, ia akan bertukar menjadi ungu akibat tidak panas asid. ID tos ini bukan hanya mencegah badai, malah ia juga kaya dengan antioksidan. Betul tu. Tapi, donat warna-warni ini menggunakan pewarna apa ya? Untuk donat warna biru, kami gunakan bunga terang. Manakala donat warna hijau, kami gunakan ekstrak pandan. Pandan dikisar dan diambil ekstraknya untuk menghasilkan warna hijau pada donat. Ekstrak pandan biasanya bersifat asid lemak, tetapi ia bukan alkali. Donat ini nampak lebih menarik daripada donat lain. Warnanya lembut dan semula jadi. Banyak kelebihan warna semula jadi. Lebih selamat dan tidak menggunakan bahan kimia kuat. Inovasi ini juga membantu menyokongkan lahan pembangunan mampat SDG 12 kerana ia mesra alam dan selamat digunakan. Jadi, semua orang, terutamanya kanak-kanak, dapat makan dengan lebih yakin. Ia sudah selaras dengan SDG 3, menjamin kehidupan yang sihat